of the day para selebriti dan personaliti maya kini menjadi perhatian dan juga inspirasi buat wanita hari ini dalam bergaya. Namun dalam mengambil gaya fashion mereka, kadang-kadang ada yang sesuai dan kadang-kadang anda mungkin menjadi mangsa fashion. Jadi anda bersama dengan saya, Adriana Adnan, dalam Idola Fashion, inspirasi gaya bintang. Let's make over fashionista. Fashion, sebuah program fashion makeover di mana kami akan membantu fashionista dalam mengubah gaya mereka mengikut idola fashion mereka. Jadi bersama dengan saya kali ini adalah merupakan seorang graduan fashion dan juga dia ni pandai menjahit. Jadi kita nak tahu sejauh mana dia sukakan fashion dan tahu tentang fashion. Jadi saya menjemput Akila. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inilah yang saya sebutkan tadi, Akila. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Hai, saya Akila. Saya berumur 26 tahun dan saya berasal daripada Seremban Negeri Sembilan. Saya mengambil jurusan Pereka Fashion di Esmat Kuala Lumpur, The One Academy, dan saya merupakan student semester terakhir. Pada masa lapang, saya suka bersenam, mencari idea-idea baru untuk desain saya dan juga saya suka meluangkan masa bersama keluarga. Baiklah Akila, macam kita tahu tadi, Akila ni mengambil jurusan fashion sebelum ni kan? Jadi mesti tahu banyak tentang fashion dan mungkin Akila nak share lah sedikit macam mana boleh mengambil jurusan fashion dan hingga sekarang ni. Okay, jadi dulu mula-mula ambil jurusan sains, tapi rasanya daripada kecil rasa dah terdetik dalam hati ni nak buat fashion design or something kan. Tapi sebab parents dulu doktor, jadi terjurus ke arah tu kan. Jadi cuba dulu buat sains, and then after a while rasa macam tak sesuai lah, so try fashion and tengok-tengok macam memang sesuai sangat dengan dia. Memang itulah kiranya minat yang mendalam Akila. Okey, tapi macam bila tiba-tiba mengambil fashion ni pula, macam mana pula kedua-dua ibu bapa ni dah lah doktor kan? Tak membantah ke? Waktu saya mula kenal dengan Akila dekat universiti, dia mengambil jurusan lain, which is marine biologist. Makin lama saya kenal dia, saya rasa tak sesuai lah dengan dia. So what I did was we went out a lot. I exposekan dia. We met Jovian lagi, all these designers lah. And time tu baru dia macam terbuka untuk go towards fashion. So after that, dia managed to come clean to the parents and beritahu yang dia sebenarnya tak minat science dan she wants to pursue her studies in fashion. Macam Akila sendiri kan, dari segi fashion, apa sebenarnya fashion yang menjadi kegemaran Akila? Saya simple sebenarnya. Saya suka pakai warna hitam, basic. Tapi saya rasa hitam adalah statement yang sangat penting untuk outfit. Jadi saya pastikan saya akan ada satu statement bag dan kasut yang berwarna hitam. Always. So kiranya kalau hari-hari pun keluar pun mesti ada item yang berwarna hitam. Yes. Oh, okey. Sebab ada sesetengah orang macam kalau boleh nak elakkan warna hitam sebab rasa macam warna hitam tu terlalu dull, terlalu boring. Bagi pendapat Akila? Tengok orang punya side. Sometimes dorang dark kan. Saya mungkin towards the dark side.
walaupun dia berada dalam industri fashion, tapi apa yang saya perasan, isteri saya dia memang stick to her own personality and style. Cara isteri saya masih kekal sama lah, dia tak ada follow what's the latest trend or what not. Cuma dari segi design, yes, dia follow apa yang market lah, apa yang trend lah. Ini di antara design yang terbaru saya buat, saya reka yang bertemakan Lust and Love. Jadi saya gunakan beberapa fabrik yang berbeza, iaitu denim, iaitu jeans fabric, organza dalam ini, banyak colour organza combine together dalam ini. Saya guna Duchess satin. Untuk dibayakan desainnya sendiri, dia tak ada keberanian kot. Cuma dia more on bagi orang yang pakai pakaian dia. Jadi mungkin kita nak tahu juga sebenarnya idola fashion bagi Aqeelah siapa? Saya sangat interested dengan Neelofa. Saya rasa dia sangat versatile, confident, and dia seorang entrepreneur yang sangat tabah. Jadi Fashion ataupun gaya macam mana menjadi kegemaran Aqeelah dekat Neelofa? bila dia gayakan hats, topi yang sangat unik dengan dia punya hijab, dan saya suka bila dia gayakan blazer. Okey, jadi Aqeelah, kalau tim Idola Fashion nak ubah gaya Aqeelah menjadi seperti Idola Fashion Aqeelah iaitu Neelofa, agak-agak yakin dan berani ke tak? Satu faktor saya kurang confident sebab bentuk badan saya. Neelofa bentuk badan sangat langsing. Jadi mungkin kalau cuba boleh tambahkan saya rasa lebih confident. Yes, dan kita pun mempunyai team makeover yang sangat profesional dan saya yakin mereka boleh bantu Aqeelah. Okay. So Aqeelah dah bersedia? Yes. Okay. Kalau Aqeelah dah bersedia, jom saya perkenalkan team makeover kita. Lebih glamour dipanggil sebagai Bella Hood. Saya merupakan professional makeup artist yang berkhidmat selama 7 tahun. Bagi saya, styling atau penggayaan merangkumi beberapa aspek, iaitu dari segi pemilihan warna, penggayaan rambut dan juga gaya outfit. Saya terkenal dengan teknik makeup, glass makeup daripada Bella Hood Furniture. Bagi saya, jika seseorang itu ingin menggayakan sesuatu fashion yang baru, mereka haruslah mempunyai keyakinan dan juga selesa dengan gaya tersebut.